Pembangkang dibenarkan ke segenap pelusuk negara berkempen dan menabur fitnah terhadap kerajaan. Namun pemimpin mendakwa negara tidak mempunyai demokrasi. Tunjuk perasaan dan demonstrasi dibenarkan sehingga polis turut memberikan kerjasama, namun Pakatan Rakyat mendakwa hak mereka terus dinafikan. Belum pun parlimen dibubar, Pakatan Rakyat sudah lama bergerak untuk kempen menggunakan pelbagai slogan, namun segala ruang demokrasi yang diberikan oleh kerajaan dibalas dengan tomahan berlipat ganda. Bersih 3.0 memaparkan niat buruk pembangkang untuk mencetuskan huru-hara. Walaupun isu yang dia bawa itu isu yang sebenarnya kita kongsi bersama. Soal pilihan raya yang bersih ni, siapa yang tak mahu pilihan raya yang bersih? Tapi cara dia bergerak itu maksudnya dia memperjuangkan satu isu yang universal, yang dikongsi bersama, tetapi secara tak langsung sasarannya satu. Sasarannya seolah-olah meletakkan kesalahan itu sepenuhnya ke atas parti yang pemerintah. Permintaan tertib kerajaan untuk tidak berhimpun di Dataran Merdeka ditolak dengan alasan ia milik rakyat. Kerana mahukan huru-hara, mahukan liputan media antarabangsa, maka isyarat untuk memulakan kekecohan diberi, memaksa polis untuk bertindak balas. Kini dengan pilihan raya umum ke-13 semakin hampir, pembangkang melipat gandakan serangan terhadap Suruhanjaya pilihan raya dengan tuduhan-tuduhan liar dan tidak masuk akal. Kita membuktikan cara dan sekarang terbukti penipuan bersekongkol dengan Suruhanjaya pilihan raya dan elemen rasuah. Anwar memperhebatkan tuduhan liar terhadap SPR. Tujuan beliau adalah untuk menyalahkan SPR dan mengadakan tunjuk perasaan secara besar-besaran apabila Pakatan Rakyat gagal menawan Putrajaya. Konon-konon NGO yang tidak berpolitik atau partisan. Tapi sebenarnya mereka ni menyerap melalui NGO je, kan? Serupa juga macam Amiga, konon-konon dia sebagai bersih group. Tapi saya percaya Amiga boleh juga bertanding. Dalam arti kata yang lain, strategi mereka adalah untuk menggunakan apa saja pendekatan. Apa yang pasti ialah SPR bekerja gigih dan secara berkecuali untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuan ketara pada PRU 13. Kumpulan yang memanggil diri dia bersih ini pun datang. Mengemukakan cadangan, mengemukakan memorandum, mengadakan perbincangan seluas-luasnya. Begitu juga NGO selain, parti-parti pembangkang. Hasil maklum balas itu membawa kepada SPR memperkenalkan penggunaan dakwat kekal, menyediakan kemudahan kepada rakyat Malaysia di luar negara mengundi di Pejabat Perwakilan Malaysia atau secara pos. Tempoh berkempen tidak kurang 10 hari ditetapkan selain memberi keutamaan pembersihan daftar pemilih. Namun ini semua tidak cukup untuk pembangkang. 12 Januari lalu sekali lagi PKR, PAS dan DAP memilih untuk mengadakan tunjuk perasaan jalanan untuk meniup api kemarahan rakyat terhadap SPR dan BN. Tunjuk perasaan jalanan adalah taktik yang digunakan oleh PKR sejak 1998 dan kini ia berjangkit kepada dua rakan komponen Pakatan Pembangkang. Rakyat sudah arif dengan politik jalanan PKR dan kegairahan parti itu memperalatkan sesiapa saja untuk menanam api kebencian terhadap kerajaan dan institusi awam termasuk SPR. Itulah namanya politik bukan anak jantan. Bagi saya, kalau anak jantan kau dah kalah-kalah lah. Sama juga Anwar Ibrahim dulu dah kalah. Tapi pada 16 September konon-konon nak tarik ahli-ahli parlimen untuk buat kerajaan lain. Itu namanya bagi saya bukan anak jantan.